Assalamualaikum dan selamat petang, Puan. Hari ini kita ada satu tetamu undangan khas yang kita jemput ke Area Studio. Untuk kali ini adalah satu pengamal undang-undang di negeri Johor. Yang mana ni adalah salah seorang peguam, dikatakan peguam yang fighter jugalah. Dalam negeri Johor ni. So kita memperkenalkan peguam daripada Amir Munzir & Co, iaitu Puan Nafifah. Selamat datang, Puan. Terima kasih. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Setakat hari ni sihat. Setakat hari ni sihat. Sihat. Kita tak tahu esok lusa. Sekarang macam-macam penyakit kan. Jadi kita tak tahu esok lusa macam mana. Setakat hari ni Alhamdulillah. Terima kasih sebab jemput saya datang ke studio Area Studio Azmi Real Estate. Okay? Terima kasih. Macam kaku je, takut ke ni? Kita nervous. Kita first time. Okay. So ini adalah platform kita di mana kita akan kupas isu-isu hartanah secara santai tetapi penuh informasi. Alright. InsyaAllah. So kita bersama kita tu Puan Nafifah. Okay, Puan, boleh tak bercerita sikit macam mana Puan bermulanya menjadi pengamal undang-undang di negeri Johor ni? Okey. Kalau ikutkan, saya sebenarnya nak jadi lawyer kriminal. Oh ya. Yeah. Lawyer jenayah. Lawyer jenayah. Sebab dulu masa belajar, rasa jenayah tu menarik. Tapi bila dah Bukan nak jadi penyayang. Bukan jadi penyayang. Bukan. Jauhkan. Okay. Jadi bila dah maksudnya bila dah grad, bila dah start kerja, semua tu, bila kita dah berkecimpung dalam bidang undang-undang tu, saya tiba-tiba beralih arah ke hartanah. Tiba-tiba mungkin arah rezeki ke situ pula. So jadi dia macam bermimpi tau. Dia macam dapat petanda. Buat convincing, buat hartanah. Mungkin sebab nak jumpa Cik Hafiz lah. Saya kan? Bukan siapa-siapa. Jadi start daripada tahun 2015 saya start menceburi bidang hartanah lah, daripada segi undang-undang lah. Maksudnya menjadi peguam hartanah lah, ataupun kita selalu panggil lawyer convincing lah. Jadi daripada tahun 2015 tu saya start belajar, sebab kita pun tak pernah ada pengalaman. Sebab sebelum ni saya chambering, saya start dengan intern dulu, semua pun memang kriminal. Memang saya tak ada apa-apa, masa belajar dulu adalah, tapi secara praktikalnya kita tak buat benda tu. Jadi bila kita start buat 2015 tu, memang saya daripada bawah lah. Saya belajar daripada bawah. Jadi masa tu kerja dengan orang. Itu yang nama glamournya lawyer fighter tu kan? Lawyer fighter. Itu saja je. Okay, so start daripada situlah sampailah sekarang. So kalau ikutkan dah lebih kurang hampir 10 tahun juga dalam bidang hartanah ni. Baik. Okay, so hari ni kita bersama dengan lawyer Puan Fifah. So kita akan mengupas isu-isu undang-undang hartanah di Johor Bahru lah. So kita akan bongkarkan sekali isu praktikal yang sering berlaku dalam hartanah ni, dari rumah pusaka hingga ke long sangkut. So untuk anda di luar sana, stay tune guys. So julung-julung kalinya, terima kasih Puan kerana menghadiri ke podcast kami. So terima kasih juga menjejaki ke Azmi Real Estate untuk bersama-sama saya dan semua ejen lah. Dan kepada semua penonton podcast kita, podcast Area Studio. Alright. So soalan pertama yang saya nak tujukan kepada Puan Fifah ni. So memandangkanlah memandangkan kes dekat Johor ni banyak yang kes pusaka lah untuk beli rumah kan. So macam mana kita nak hadapi masalah beli rumah pusaka ni? Apa yang perlu diselesaikan dulu sebelum dijual? Okey. Sebenarnya selepas PKP hari tu, kita memang berhadapan dengan banyak sangat kes-kes pusaka yang tertangguh. Oh ya. Yeah. Jadi sebenarnya selepas PKP tu kita nampak satu trend yang bahawa orang dah lebih ada kesedaran untuk uruskan rumah pusaka.
Dan mungkin waris-waris dah sedar untuk lupuskan rumah pusaka supaya dapat hasilkan profit supaya boleh senang dibahagikan sesama waris lah. Saya anggap gitulah sebab memang dapat. Masuk point ni masa COVID tu ramai lah orang meninggal Saya rasa lah sebab tiba-tiba banyak volume tu datang. Sebelum COVID tu jarang tau kita dapat kes-kes macam ni. Saya tak tahulah, mungkin ada tapi hanya segelintir saja yang ada kesedaran tu. Sebabnya pusaka ni kalau kita tak faham betul-betul memang kita takkan buat pun. Baik. Jadi benda tu terbiar lama. Kan? Jadi bila kita nak jual, bila kita dah baru kita sedar kita perlukan pembahagian kepada waris-waris, baru kita nak buat pusaka tu. Jadi benda ni sebenarnya yang akan menyebabkan orang kata apa? Kelewatan lah dalam pengurusan pusaka tu. Okey. Jadi kalau kata berkenaan dengan hartanah, penjualan, pembelian rumah yang melibatkan ada pusaka, sepatutnya waris-waris perlu uruskan dulu estate si mati tu. Kena uruskan pembahagian pusaka melalui sama ada di pejabat pusaka kecil ataupun di mahkamah tinggi. Alright. So dua pilihan je lah. Dua pilihan tu sahaja. Adalah beberapa lagi macam Manah Raya dan sebagainya. Cumanya itu atas pilihan masing-masing lah. Sebab dia akan bergantung kepada kos dan tempoh masa yang diambil pihak-pihak tu. Okey. So contohlah kalau berapa anggaran kos sekiranya kalau buat dengan lawyer? Okey. Dan anggaran kos pula bila buat dengan pusaka? Okey, dia macam ni. Untuk pusaka selalunya pihak waris boleh buat permohonan sendiri ataupun boleh juga lantik peguam. Dan biasa ikut kos ni dia akan ikut kepada peguam lah sebab kita untuk pusaka kita tak ada satu guideline untuk tetapkan harga. Jadi untuk pusaka mungkin akan ambil kos lebih kurang anggaran dalam 2 ke 3 ribu macam 2 hingga 3 ribu. Tapi masa akan lebih panjang lah sebab pejabat pusaka dia menguruskan banyak sangat lambatkan kes. Maksudnya masuk point adalah bila kita buat kat pusaka kos murah tapi dia punya tempoh masa akan jadi panjang lah sebab untuk dapatkan tarikh bicara dan sebagainya lah. Risau pula kan kos je lah kita kita pun tak nak jimat tapi mengambil masa panjang, silap-silap kes pusaka tu akan buat lagi sekali. Betul. Ada cerita tak? Kadang-kadang ada kes yang kita dah ada ready buyer tapi kita baru tahu yang rumah ni adalah rumah pusaka yang belum diuruskan. Jadi mungkin kita ada possibility untuk kehilangan buyer. Sebab apa? Kadang-kadang buyer tak nak tunggu lama, betul tak? Betul. Kadang-kadang buyer loan dah lulus. Kan kita tak boleh delay. Kadang-kadang loan pun ada satu tempoh masa timeline yang perlu kita accept, kita perlu meet up dengan bank. Jadi kadang-kadang bila kita ambil satu langkah yang melibatkan tempoh masa yang panjang, benda tu akan menyebabkan kerugian ke atas kita juga sebagai pemilik rumah lah, ataupun waris kepada aset tersebut. Jadi kena bijak lah untuk memilih platform yang lebih sesuai pada keadaan waktu tu. Okey, faham. Maksudnya macam yang puan sampaikan, depend pada setiap individu punya kes tu lah. Betul. Kalau nak pakai peguam mampu bayar tapi jangka masa pendek. Betul. Kalau pakai pusaka tu mungkin kos rendah tapi jangka masa dia panjang lah. Betul. Okey. Betul. Macam saya pula peguam lain macam. Okey, Puan. Soalan kedua. Okey. Biasa dengar di mana-mana je lah, bukan di Johor je lah, tapi di Malaysia lah. Ada yang saya dengar satu-satu transaksi tu transaksi perlibatan jual beli kan. So mengambil masa, kadang-kadang ada yang 1.5 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun. So 5 tahun apa punca transaksi jual beli tu yang jadi lambat di peringkat peguam ni biasanya lah? Proses jual beli ni sebenarnya satu proses yang bukan satu proses yang kita boleh tetapkan kes yang ini
tu 3 bulan, kes yang A 3 bulan, kes yang B pun 3 bulan. Tidak. Jadi dia akan bergantung kepada banyak faktor sebenarnya. Jadi kita kena tengok jugalah, tak boleh kalau kata macam jiran jual rumah 3 bulan settle, awak jual rumah tak semestinya 3 bulan settle. Mungkin jiran jual rumah dia punya kes clean. Maksudnya kita kena tengok beberapa faktor lah. Adakah dia masih berhutang dengan bank? Adakah pembeli dia buat pinjaman dengan bank yang prosesnya cepat ataupun prosesnya lambat, dan sebagainya. Ada banyak faktor. Tapi faktor yang selalu terjadi adalah kita akan tengok kepada sekatan rumah tu. Itu adalah salah satu ataupun major factor lah yang menyebabkan kelewatan kepada proses jual beli tu. Sebab bila kita ada satu rumah ataupun hartanah yang melibatkan longgar sekatan, permohonan longgar sekatan di pejabat kerajaan, benda tu akan melibatkan satu lagi proses tambahan, permohonan untuk longgar sekatan. Jadi proses tu adalah di luar bidang kuasa kita, yang itu adalah bidang kuasa pihak kerajaan untuk luluskan. Jadi bila kelulusan lambat, mungkin atas sebab dokumen tak lengkap ataupun mungkin ada isu-isu berkenaan dengan cukai-cukai yang tertunggak yang owner tak dapat selesaikan. Jadi benda tu akan melibatkan proses keseluruhan lah. Kan itu yang jadi panjang tu. Betul, kita tak boleh nak tengok satu-satu kes tu refer kepada kes yang lain. Dia akan jadi kes yang berlainan. Yelah. Maafkan saya. Itulah. Macam kebiasaannya lah yang saya dengar. Itulah jiran saya ni buat kes baru 3 bulan. Biasa, sangat-sangat biasa. Sepupu saya kata 4 bulan settle lah. Sepupu makcik saya lah. Itulah. Sepupu awak jual rumah banglo, awak jual rumah kos rendah. Dia akan jadi beza. Kita ada banyak faktor yang akan menentukan proses jual beli tu. Kita tak boleh tengok satu je. Tak boleh samakan. Maksudnya kita tak boleh samakan rumah kita dengan walaupun rumah jiran sebelah. Memang kita kena tengok kes tu, purely kes tu sahaja. Jadi alasan-alasan kenapa boleh lambat bergantunglah owner masih ada hutang lama, ada sekatan, owner tak nak bayar cukai tunggak dah RM15,000 kan. Jadi benda tu adalah faktor-faktor. Ada sampai RM15,000 tunggak pun, sampai kita pun pening macam mana nak tolong bayarkan. Tapi macam mana tu biasanya? Kita sama ada kita memang akan suruh penjual untuk dapatkan juga dana supaya kita boleh selesaikan tunggakan cukai-cukai ataupun maintenance ataupun apa-apa utilities lah yang melibatkan proses jual beli. Ataupun selalunya bila ada pembayaran deposit daripada pihak pembeli, kita akan guna dulu deposit tu supaya kita boleh jelaskan cukai-cukai. Jadi kalau tak, memang tak boleh jalan. Cukai sangat-sangat penting. Faham? Okay. Itu cukai sangat-sangat penting Kayalah kerajaan. Mampus aku. Okay, so MJ dengar Pan. So soalan kita balik kepada soalan nombor 3 lah. Okay. So ada kes pembeli yang tak lulus loan. So apa tindakan seterusnya daripada sudut undang-undang lah biasanya? Okay. Sebenarnya dia ada trik supaya kita ni boleh bukan scam bukan scam. Supaya kita boleh, bukanlah saya nak bagi satu orang kata apa kelebihan kepada pembeli, bukan, tapi saya cuma nak bantu supaya pembeli lebih aware ataupun pembeli tahu macam mana untuk ada orang kata apa, ada safety lah untuk diorang. Jadi selalunya kita akan minta pembeli untuk submit loan dululah. Sebab sekarang ni kita ada banyak sangat cabang ataupun banyak sangat resource supaya kita boleh check kelayakan kita, sama ada loan boleh lulus, sama ada loan dapat pinjam berapa. Jadi kemudahan tu dah ada. Jadi sebelum kita sign satu perjanjian, kita boleh check dulu sebenarnya kelayakan tu. Tapi andai katalah kita dah sign perjanjian jual beli dengan pihak penjual dan perjanjian jual beli pun dah dimatikan stamp, selalunya kita kena tengok klausa dalam perjanjian tersebut lah. Okay. Selalunya kalau kata pembelian rumah dengan pemaju lah, kalau pemaju memang dia ada satu standard clause kat dalam tu, dia tulis kalau loan tak lulus 1% burn lah. Kena bayar 1% lah. Kena bayar 1% lah dekat pemaju tu lah. Betul. Tapi kalau katalah subsale punya proses,
kita punya kontrak sebenarnya mutual agreement antara penjual dan pembeli. Jadi sebelum sign, mungkin kita boleh minta advice ataupun nasihat daripada pihak peguam untuk masukkan satu klausa lah supaya boleh melindungi pihak pembeli dan juga penjual. Jadi kita kena win-win situation lah kat sini. Kita tak boleh lah, sebab kadang-kadang ada situasi owner dah tunggu lama kan, tapi loan tak lulus-lulus. Bila kata loan punya result keluar, reject pula kan. Kesian kat owner kan. Jadi mungkin kita boleh capai satu persetujuan bersama-sama. Okey, andai kata loan tak lulus, macam mana? Adakah kena bayar 1%? Adakah 1% tu kita pulangkan semula kepada pihak pembeli? Jadi dua-dua pihak pun bersetuju dengan keputusan tu lah. Jadi kita boleh buat pertimbangan berkenaan dengan benda tu. So kalau macam itu, apa kata kalau puan recommendkan kepada Azmi Real Estate Agent punya agent, so rasanya proses tu lagi senang tak? Recommend lah sikit agensi kita ni. Mestilah. Of course lah. Kita boleh. Kita selalu kalau kata macam ada agent datang ke bawa even kalau ada walk-in client datang pun, kita akan advise untuk supaya tak ada kerugian yang akan berbangkit lah. Okay. So maksudnya kalau macam itu, apa kata kalau puan recommendkan ejen-ejen Azmi Real Estate untuk klien-klien gunakan servis kita lah? Boleh, insyaAllah. Kalau kata ada klien, memang kita akan recommend Azmi. Sebab kita ada banyak pengalaman dengan Azmi punya ejen, memang semua mantap. Semua mantap kan? Semua mantap setakat ni. Setakat ni semua tak mengecewakan. Semua tak mengecewakan. Maksudnya kat sini ejen-ejen Azmi Real Estate semua betul. Right. Okay. So soalan nombor 4. Okay, tadi nombor 3 dah settle. Okay, nombor 4 pula. Alright. So untuk nombor 4 ni, soalan ni biasanya kepada ahli keluarga lah puan. Okay, biasanya orang ramai yang buat pindah milik ni sesama keluarga. So sebenarnya valid ke tak valid? Valid. Memang kalau kata dia buat, maafkan saya. Dia buat pindah milik ni sesama keluarga direct terus ke pejabat tanah. So sebenarnya valid ke tak valid? Sebenarnya proses pindah milik sajalah. Pindah milik memang boleh dilakukan di pejabat tanah. Okey, sesama keluarga lah. Maksudnya hubungan yang hubungan rapat lah. Maksudnya contoh suami isteri, ibu ayah kan, mak dan anak macam tu. Jadi kalau kata mereka tak nak lah lantik peguam, mungkin untuk jimatkan kos dan sebagainya kan, memang diorang boleh terus pergi pejabat tanah. Cumanya proses tu akan jadi renyah sikit lah. Kalau diorang rajin, diorang boleh buat sendiri, boleh pergi ke pejabat tanah, kemudian ke pejabat stamp duty LHDN untuk matikan stamp, kemudian datang semula ke pejabat tanah untuk urusan pendaftaran. Jadi kalau kata, maksudnya bukan urusan tu di pejabat tanah je lah. Maksudnya betul, dia bukan kat pejabat tanah saja. Dia masih melibatkan LHDN untuk matikan stamp dan sebagainya. Sebab ramai yang orang kata ni, kau pergi je pejabat tanah, sign kat situ je dah settle. Betul, saya pun kadang-kadang dapat jugalah klien-klien ataupun macam ada sepupu-sepupu dan saudara kan cakap tak apa, kita pergi pejabat tanah je settle, tak payah guna peguam jimat kan. Tapi betul, nanti at the end of the day dia orang call balik, lepas ni nak buat apa, kan. Jadi baik kau lantik je aku kan, aku buatkan daripada A to Z, betul tak? Jadi sebenarnya memang boleh buat kalau rajin. Kalau rajin dan tahu proses. Betul, kalau faham proses tu memang boleh settle. Tapi ada yang cacah boleh buat, tapi bila tengah jalan dah stuck, dah macam lepas ni nak buat apa? Betul. Lepas tu pergi kat pejabat ni, salah pejabat kan. Jadi bila lagi-lagi melibatkan konsen, bila melibatkan longgar sekatan, ada lagi satu tambahan proses kena buat. Benda tu sebenarnya yang melibatkan kita punya pemahaman ke atas proses undang-undang tu. Nak buat sendiri boleh, tapi pastikan faham proses undang-undang tersebut lah. Faham. So macam yang puan cakap lah, kata tahu tapi tiba-tiba tak tahu, dah ujung-ujung kena penalti dengan lembaga asing. Betul, sebab kita ada timeline. Setiap proses tu kita ada timeline, 30 hari, 3 bulan. Jadi kita tak boleh lebih. Bila lebih akan ada penalti yang akan itu dikenakan. Yang kadang-kadang makcik-makcik ni tiba-tiba dapat surat daripada lembaga asing, saya dah jual dah rumah saya ni.
Lepas tu kena penalti. Ada yang tak dapat tukar nama pun kat pejabat tanah. Oh, ya. Betul. Kita ada banyak pengalaman klien datang dah bayar duit. Ini yang berkaitan dengan jual beli lah kan. Tadi kasih sayang kan, jual beli dah bayar duit kepada penjual. Penjual tak serahkan geran. Itu sebab nak buat sendirilah. Maksudnya tak ada, orang kata apa, tak ada security kat situ. Orang percaya kan. Nak kata boleh buat sendiri kat pejabat tanah, pergi pejabat tanah buat sendiri, bayar kat pejabat tanah, tapi sebenarnya proses belum selesai. Pejabat tanah hanya untuk penyaksian. Lepas penyaksian tak semestinya benda tu berdaftar. Kita ada proses-proses lain yang perlu kita lalui juga. Sebab tu kita kena gunakan lawyer kita dari Amir Muzair Panafifah. Lawyer fighter. Okay, so last. Okay, so setelah 50 minit kita berbual, Puan. So last soalan lah daripada saya lah. Pasal memandangkan ini hari pun hari Jumaat kan. So sebab itulah saya pakai kopiah. Betul ke? Okay, so soalan terakhir ni daripada pengalaman Puan Fifah lah. Apa kesilapan kecil yang akhirnya menjadi masalah besar dalam jual beli rumah ni? Okay, saya dah mention daripada awal tadi. Alright. Kita sebenarnya selalu lupa benda yang kecil. Tapi sebenarnya benda tu yang akan efek kita punya hartanah. Selalunya pemilik ataupun owner ni, dia lupa nak bayar cukai. Okay. Tu je lah. Itu nampak kecil betul tak? Betul. Sebab benda tu bila kita beli rumah, benda tu kita terus lupakan. Kan? Sebab satu sebab tapi cukai tanah kita tak dapat notis. Betul. So kita tak tahu. Kita nak tak bayar tahu kat mana, nak bayar berapa, macam mana kan. Jadi kita biarkan je. Sampailah bila kita nak jual, bila datang dekat lawyer, bila datang dekat ejen, ejen minta, lawyer minta, baru tahu. Oh, saya tak pernah bayar sampai 15 tahun. Saya duduk sampai saya nak jual ni, saya tak pernah pun bayar. Betul lah. Tengok-tengok dah tunggak. Kami pun pernah dapat juga. Ada yang sampai 20,000, 15,000. Ya, banyak. Bila melibatkan rumah strata, rumah yang ada maintenance, betul. lagi banyak. Oh ya? Betul. Itu adalah benda kecil yang boleh menyebabkan ataupun mengganggu proses jual beli. Ada sampai memang tak boleh jual langsung. Sebab apa? Sebab tak ada duit untuk bayar. Kalau macam tu macam mana? Ada solusi ke untuk menghalalkan cara tu? Okay. Bila melibatkan cukai, bila kita bercerita berkenaan cukai ni kita bayar kepada kerajaan. Okay. Cukai tanah kepada kerajaan, cukai tanah kepada pejabat tanah, cukai harta ataupun pintu kepada majlis perbandaran lah. Okey, jadi bila melibatkan pembayaran kepada kerajaan, selalu kita tak boleh skip lah. Macam mana pun wajib memang kena wajib lah. Kita kena bayar juga, memang kena settlekan outstanding tu. Cuma macam mana caranya, mungkin ada beberapa solusi. Macam saya cakap tadi, kalau kata kita ada pembeli, mungkin kita boleh dapatkan deposit supaya kita boleh bayar lah cukai-cukai tu. Jadi deposit tu kita tak boleh release kat owner lah. Maksudnya owner tak dapat lah deposit tu dulu. Biasanya lawyer akan pegang as a stakeholder. Jadi kita akan check cukai-cukai semua. Okay, kita make sure outstanding ni ada berapa banyak dan kita akan gunakan dana deposit tu untuk selesaikan. Sebab benda tu adalah satu perkara yang wajib diselesaikan oleh pihak penjual. That's why lah kita kena gunakan khidmat lawyer untuk setiap penjualan transaksi hartanah. Pasal dia akan check everything. Betul. Kita akan tolong A to Z sampailah kita tukar nama dekat cukai pintu dan cukai tanah kepada nama pembeli baru. Maksudnya untuk pertukaran nama cukai pintu, cukai tanah tu pun lawyer yang buat kan? Peguam boleh bantu juga. Okay, faham. So, untuk soalan terakhir. Okay. Nasib langgar. Abahat lah extra kan? Perjanjian macam lain tau. Soalan terakhir. Bukan soalan terakhir lah. Bukan soalan terakhir. Maksudnya pasal kita pun dah nak mengakhiri kita punya podcast ni. So, boleh tak bagi satu kata-kata kepada kita punya penonton, kita punya subscribers ni tentang hartanah ni lah dalam negeri Johor lah, Puan? Okey. Dalam Johor secara khususnya dan Malaysia secara amnya lah, okey, sebab kita pun tak jauh beza dengan negara-negara lain, negara dengan negeri-negeri lain lah okay. Ni bukan negara Iskatan bola Saya ingatkan Johor dah keluar Malaysia belum. Okey.
Okey, jadi apa yang selalunya kita nampak isu yang kita boleh kongsikan lah berkenaan dengan latar belakang hartanah lah. Okey, latar belakang hartanah tu sendiri. So jadi kepada pembeli, terutamanya pembeli lah yang nak membeli hartanah pertama. Sini. Oh, yang sini ya. Sini Okey. kamera sini ya. Nak membeli hartanah yang pertama, rumah pertama, my first house, semak jenis hartanah tu. Supaya kita dapat tahu kelayakan diri kita lah. Sebab dekat Johor dan Malaysia ni kita ada macam-macam jenis hartanah yang kita ditawarkan di Malaysia lah. Okay? Salah satunya macam My Home, rumah prima, rumah kos rendah, kos dana rendah, RMMJ. Jadi semua jenis rumah-rumah ni dia perlukan kelayakan yang berpatutan untuk beli rumah ni lah. Dia kalau kata macam rumah lain yang tak ada status My Home, kos rendah, kos dana rendah, RMMJ ni tak kisah kan. Tapi kalau kata rumah jenis-jenis macam ni, kita kena tengok background pembeli. Jadi untuk pembeli rumah pertama kena ada dia kena meet requirement lah orang cakap. Betul. Tak semua orang boleh beli. Macam Cik Hafiz tak boleh beli lah. Ya ke? Dia T20 tak boleh beli tau. Saya B40 negatif lagi tu. Jadi sebagai pembeli pertama, make sure kita tahu hartanah apa yang kita nak beli. Sama ada untuk investment ataupun untuk diri sendiri, untuk masa depan dan sebagainya. Kita kena tahu apa jenis hartanah yang kita beli, apa jenis aset yang kita nak miliki waktu tu. Itu tips saya lah. Satu je lah. Tak boleh kongsi banyak-banyak. Kalau nak kena datang Amin Munzir, kita boleh bagi advice. Alamak, baiklah. So kepada penonton nak tengok tak untuk alamak, lupa pula. Episod kedua untuk Amin Munzir. Kalau nak, tekan like. Like, comment dan share. Okay, Puan. So, terima kasih kerana setia bersama kami. Untuk episod kali ini, alhamdulillah kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. So, harap semua info daripada peguam Afifah, daripada Amin Munzir, Impian Mas. Puan ada dekat mana? Impian Mas dan? Kita ada satu branch dekat Indahpura, Kulai. Satu lagi dekat Impian Mas Kudai. Jadi yang belah selatan boleh pergi ke Impian Mas Kudai. Yang belah nak ke utara sikit, kalau KL ada KL pun kita ada satu branch, itu main HQ kita lah. Yang itu dekat Ampang. Dekat Ampang lah. Okey, jadi dekat baik. belah sana Metropolitan pun kita ada juga. So senang kita. So maksudnya ada 3 branch lah. Betul, alhamdulillah. Alright. Alhamdulillah. Kaya lawyer Okay, so harap semua info daripada Puan Afifah dapat bantu anda untuk membuat keputusan bijak dalam urusan hartanah. Jangan lupa subscribe, follow, share, komen di podcast ini, dan kawan-kawan yang mungkin tengah mencari ilmu hartanah boleh follow juga. Alright, sampai jumpa lagi dalam episod seterusnya. Teruskan kekal bijak, teruskan kekal berinformasi bersama saya, Cik Hafiz, dalam Area Studio. Sekian, terima kasih.